mengumumkan ketibaan yang berbahagia Nab Chancellor UNIMAP diiringi Div-Div Kehormat.
Hadirin dimohon untuk terus kekal berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku dan lagu rasmi UNIMAP, Wawasanku. Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu, keikhlasan, kecemerlangan UNIMAP dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datuk Profesor Teknologis Dr. Zaliman Sauli, NAB Chancellor Universiti Malaysia Perlis. Yang berusaha Encik Hirman Awang, Pengarah Bahagian Hal Ehwal Pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Perkasa Siswa. Yang berusaha Profesor Dr. Rahman Nordin, Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sabah merangkap Pengerusi Majlis Kebajikan dan Pembangunan Mahasiswa Universiti Awam Malaysia MASKUM. Yang berusaha Encik Muhammad Irfan Mat Fauzi, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan. Yang berusaha Timbalan NAB Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIMAP. Yang berusaha Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Awam. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan Tinggi, wakil-wakil institusi pendidikan tinggi, rakan-rakan strategik Sigma 2026, para panel, moderator, juri, pembentang, mahasiswa-mahasiswi, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian dan Penutup Simposium Agenda Pemerkasaan Mahasiswa Kebangsaan Sigma 2026. Sigma 2026 bertujuan menyediakan platform nasional kepada mahasiswa untuk berkongsi amalan terbaik, bertukar idea dan pengalaman serta memperkukuh peranan dan kepimpinan mahasiswa dalam membentuk ekosistem pendidikan tinggi yang lebih progresif dan berdaya saing. Ucapan tahniah dan syabas kepada pihak penganjur atas usaha, komitmen dan dedikasi dalam menjayakan inisiatif yang penuh bermakna ini. Semoga Sigma 2026 terus menjadi wadah yang mencetuskan idea,
membina kepimpinan dan melahirkan mahasiswa yang berdaya saing di peringkat nasional. Yang berbahagia Datuk hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala agar majlis pada petang ini berjalan dengan lancar, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Rul Faizal Rodi untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Setinggi-tinggi kesyukuran dipersembahkan ke hadratmu ya Allah. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami berhimpun pada petang penuh barakah ini, berdoa memohon rahmat dan hidayah darimu ya Allah. Semoga dengan rahmat itu Engkau berikan petunjuk kepada kami, Engkau perkukuhkan perpaduan antara kami, Engkau perbaiki urusan agama dan dunia kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Pada kesempatan penuh makna dan keberkatan ini, kami hamba-hambamu menadah tangan dengan penuh kerendahan bersalut pengharapan kehadrat-Mu ya Allah, memohon agar dikirimkan rahmat dan inayah-Mu. Di dalam pertemuan ini bersempena majlis perasmian penutup simposium agenda pemerkasaan mahasiswa kebangsaan 2026. Ampunilah dosa-dosa kami. Titipkanlah hidayah dan ma'rifat-Mu kepada kami, agar senantiasa mendapat rahmat dan belas kasihan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang bermanfaat, fikiran yang terang dan hati yang tenang. Berikanlah kekuatan fizikal dan mental kepada para mahasiswa untuk terus maju, berdaya saing dan menggalas tanggungjawab sebagai generasi pewaris bangsa yang berintegriti. Jadikanlah usaha pemerkasaan ini sebagai pemangkin kecemerlangan yang membawa kejayaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat kelak. Perkasakanlah barisan mahasiswa kami dengan semangat juang yang tinggi, daya tahan yang kuat dan integriti yang kukuh. Jauhkanlah mereka daripada sifat alpa, putus asa dan perpecahan. Pertautkan ukhuwah di antara mereka dan mudahkanlah setiap langkah mereka dalam mendaulatkan kecemerlangan. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah program yang penuh makna ini sebagai satu program yang diberkati dan dirahmati, dan kesudahannya pula sebagai kesudahan yang terpelihara dan dilindungi hendaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Rul Faizal Rodi atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berbahagia Datuk, hadirin sekalian, acara majlis akan diteruskan dengan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Rahman Nordin, Pengerusi Majlis Kebajikan dan Pembangunan Mahasiswa Universiti Awam Malaysia untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih Saudara Azmir selaku pengacara majlis kita pada petang ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya idolakan dan yang saya kagumi, nanti salah sebut nama tu. Yang bahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Zaliman Sauli selaku Naib Chancellor UNIMAP ataupun Universiti Malaysia Perlis. Pastinya juga tidak kurang rasa hormat dan juga mengidolakan beliau yang berusaha Encik Hirman Awang, Pengarah Bahagian Hal Ehwal Pelajar ataupun PBHEP, Jabatan Pendidikan Tinggi, juga merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Perkasa Siswa. Terusnya rakan-rakan TNC, HEPA kita ada daripada UiTM, Prof. Sazali, kita ada Prof. Bakti, pastinya tuan rumah. Tepukanlah untuk TNC Tokpah kita panggil tu, yang banyak bantu kita sehingga jadi macam international kita punya ni kan. Okay. Kemudian pastinya kita ada Rektor UiTM, Timbalan Rektor UiTM Perlis, kalau saya tak silap lah, baru berkenalan tadi. Kemudian yang berusaha Saudara Muhammad Irfan Muhammad Fauzi selaku Presiden MPPK, Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan. Kemudian pegawai-pegawai utama UNIMAP, pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan Tinggi, wakil-wakil institusi pendidikan tinggi, rakan-rakan strategik Sigma 2026, dan saya juga sebenarnya ingin acknowledge pengerusi maklum kita sebenarnya, rakan strategik kita dalam melaksanakan Sigma pada kali ini sebenarnya. Dan yang paling utama adalah para peserta, para pemimpin-pemimpin masa kini dan masa hadapan, iaitu para kepimpinan Universiti Malaysia sama ada awam ataupun GLU. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sigma ataupun salam Maskom lah 2026. Pastinya pertama sekali, yang paling utama dan paling unggul, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah SWT dengan izin limpah kurnianya. Okay, kita dapat berkumpul di UNIMAP ni, di Dewan yang serba indah. Agak luas juga, tapi Alhamdulillah Tokpah bantu kita untuk mengimarahkan Dewan ni. Kita dapat berkumpul di sini untuk satu aktiviti saya ingat yang sangat mulia niatnya, dalam membangun para pemimpin masa hadapan kita, iaitu Simposium Agenda Pemerkasaan Mahasiswa Kebangsaan ataupun nama manjanya Sigma 2026. So, bagi pihak Maskom ataupun Majlis Sukarelawan Universiti Awam Malaysia, Maskom, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan syabas kepada pastinya UNIMAP, selaku tuan rumah Sigma 2026. Pastinya sahabat TNC HEPA, pastinya sokongan yang padu daripada VC telah membolehkan kita melaksanakan Sigma pada kali ini. Dan saya rasa berdosa juga kalau tidak saya highlight sekali lagi Dr. Saf. Saya ingin acknowledge di depan-depan VC dan juga TNC HEPA. Dr. Saf mana ada? Di belakang. Dia nampak letih sudah tu. So hopefully selepas ini beliau boleh rehat yang cukup lah. Dan pastinya tanpa tim beliau daripada seluruh ahli-ahli Maskom, kita tepukan untuk rakan-rakan saya daripada Maskom. Yang diorang ni Cikman, saya kena acknowledge depan Cikman lah, memang semangat luar biasa. Semenjak ia diputuskan, Maskom ini melaksanakan Sigma ini, walaupun nature kita ni lebih kepada kesukarelawanan, mereka sangat teruja dan semangat. So akhirnya apa yang kita dapat lihat hari ini adalah hasil daripada kerjasama dan semangat yang berkobar-kobar lah dalam usaha kita untuk menyumbang kepada pembangunan negara dari perspektif kepimpinan mahasiswa kita. So tahniahlah rakan-rakan di Maskom, nanti kita cerita belakang, kita akan minta Jamal untuk belanjalah nanti. So saya ingin memetik beberapa gist penting di dalam teks ucapan ini. Biasanya saya tidak baca teks ucapan Cik Man sebab saya ingin datang daripada jiwa, tapi teks yang telah disediakan ini gabungan daripada 3 insan, saya ingat Marcelo, Aileen dan sebagainya tu, dia sangat dekat dengan apa yang saya fikirkan. So saya bacakan sambil saya takut saya lupa fakta-fakta penting tu, ya.
So apresiasi yang tidak itu sudah semua tu, apresiasi dan sebagainya. So secara peribadi saya melihat Sigma 2026 ini bukan sekadar sebuah persidangan biasa yang menzahirkan sebuah wahana intelektual yang kritikal, iaitu satu ruang untuk kita bermuhasabah dan merubah semula landscape pembangunan mahasiswa. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, susuk mahasiswa bagaimanakah yang ingin kita lahirkan bagi mendepani cabaran masa hadapan. Tapi selepas 2 hari ini saya sempat tengok pembentangan, okey, dan juga melawat walaupun ringkas tapi penuh fokus. Okey, poster-poster yang dipaparkan, saya yakin mahasiswa yang turut serta di dalam um, Sigma kali ini sebenarnya adalah gambaran kepada pelapis-pelapis pemimpin negara di masa hadapan yang mantap, dan saya ingat kita boleh tidur lena lah bila anda semua ini mengambil alih kelak kepimpinan negara. So satu tepukan untuk anda semualah yang mempunyai potensi yang saya kira diperlukan oleh pihak negara. So dinamika mahasiswa pasca normal hari ini memperlihatkan generasi yang sangat berbeza. Mereka lebih berani menzahirkan pandangan lebih tangkas, mendakap arus maklumat dan mempunyai akses sempadan global yang tidak pernah dikecapi oleh generasi terdahulu. Namun menongkah dunia yang semakin kompleks ini, keberanian bersuara haruslah diikat dengan pasak tanggungjawab. So, aspirasi kita amat jelas. Kita tidak hanya mahu mahasiswa menuntut autonomi, tetapi mereka mestilah bersedia mengurus dan mengemudi autonomi tersebut dengan penuh accountability. So, kita mahukan pemimpin pelajar yang bukan sekadar mengejar peluang memimpin, tetapi kebal memikul amanah kepimpinan. Kita mendambakan graduan yang bukan sahaja cemerlang di atas kertas untuk diri sendiri, malah berupaya mencetak impak yang nyata kepada nusa dan bangsa. So, melangkah ke arah pemerkasaan ini, peranan Universiti Awam dan pengurusan Hal-Ehwal Pelajar ataupun HEPA sedang melalui satu transisi yang radikal. Mahasiswa tidak boleh lagi diletak di takup lama sekadar menjadi pemerhati atau penerima pasif sesuatu program. So, sebaliknya mereka perlu diangkat sebagai rakan strategik yang bersama-sama membentuk ekosistem kehidupan di kampus. Istilah strategik, rakan strategik ni diulang-ulang oleh saudara Irfan di dalam dialog tadilah. Okay, so itulah sebenarnya yang realitinya pada masa kini. So, fungsi kita bukan lagi untuk menguruskan segalanya bagi pihak mahasiswa. Tanggungjawab hakiki kita pada hari ini adalah untuk membina kapasiti, membuka seluas-luasnya ruang wacana, menyediakan bimbingan yang tuntas serta menyandarkan sepenuh kepercayaan kepada mereka untuk memimpin. So, di sinilah terletaknya roh dan makna sebenar pemerkasaan. Pemerkasa tidak bermaksud kita melepaskan mereka ke medan juang tanpa kompas dan panduan. So, memperkasa bermaksud kita memberikan mereka kanvas untuk berani membuat keputusan, ruang untuk meneraju dan ruang yang selamat untuk belajar daripada kesilapan. Kerana pada akhirnya institusi ini bukanlah sekadar kilang mencetak segulung ijazah. Universiti adalah makmal latihan kehidupan. Di sinilah anak-anak bangsa ini diasah untuk mengurus tadbirkan organisasi, mentadbir kewangan, mendepani konflik, membina komunikasi strategik, dan yang paling utama mereka perlu belajar bertanggungjawab ke atas setiap keputusan yang dimuktamadkan. Hadirin yang dikasihi, sebagai badan induk kesukarelawanan ataupun Maskum, Maskum berpegang teguh pada prinsip bahawa lapangan kesukarelawanan adalah platform terunggul dalam mengadu nilai kepimpinan, empati dan juga tanggungjawab sosial. Melalui inisiatif kesukarelawanan, mahasiswa dididik melangkaui sempadan kuliah. So, mereka tidak sekadar menghulurkan bantuan, mereka merasai denyut nadi dan realiti masyarakat. Mereka menyelami hakikat bahawa kelangsungan hidup tidak memihak sama rata kepada semua. Mereka dilatih untuk beradaptasi dalam keadaan yang serba kekurangan, dan mereka diajar bahawa kepimpinan yang sejati bukan hanya tentang berdiri gah di hadapan, tetapi kesanggupan untuk turun meredah lumpur bersama-sama komuniti di saat mereka memerlukan.
So inilah DNA pemerkasaan yang wajib kita pasak dengan kukuh. Negara memerlukan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dan tajam akalnya, tetapi syarat dengan nilai kemanusiaan di hati. Kita mahu melahirkan pemimpin yang berani mengambil risiko, namun tidak pernah sekali menggadaikan empati. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Bumi Perlis Indra Kayangan ini amat sinonim dengan keindahan hamparan sawah padi yang luas dan manisnya hasil tanaman tebu. Ini agak bukan saya lah ni, tapi saya bacakan juga. Saya ni tak pandai bermada-mada sebenarnya, accountant kan. Dia 1 + 1 = 2, Datuk. Tapi mengambil ibrah daripada alam, harapan saya agar obor semangat Sigma 2026 ini ditanam seperti benih yang subur, tidak layu atau terpadam sebaik sahaja kita melangkah keluar dari Dewan yang mulia ini. So, jadikanlah segala dapatan, percambahan idea dan perkongsian amalan terbaik sepanjang simposium ini sebagai benih bernilai untuk dituai hasilnya dan dibawa pulang ke institusi masing-masing. So, pecahkanlah tembok ego antara institusi. Apa yang cemerlang di UNIMAP, kita kembangkan bersama. Apa yang utuh di universiti lain kita pelajari dan teladani. Seperti mana teguhnya rimbunan tebu yang memaniskan hasil tuaian, marilah kita sinergikan segala potensi yang ada agar kemanisan, kejayaan agenda pemerkasaan mahasiswa ini dapat dirasai secara bermuafakat. Kerana agenda ini bukan milik eksklusif mana-mana universiti, ia adalah tanggungjawab dan amanah kebangsaan kita bersama. So, akhir kalam. Tapi sebelum akhir kalam, mungkin kita bagi satu tepukan kepada Encik Herman yang very instrumental dalam usaha pemerkasaan ini sejak daripada awal sehinggalah pindaan AUKU berlaku lah. Okey, terima kasih Encik Herman kerana bagi TNC HEPA boleh tidur lena sebenarnya sebab kita dah turunkan banyak tanggungjawab autonomi itu kepada mahasiswa. Okey, kami sangat berbangga untuk melakukannya. Okey. So, akhir kalam, syabas sekali lagi saya ucapkan kepada UNIMAP, okay, Datuk VC, terima kasih, TNC HEPA, UNIMAP, terima kasih. Okay, dan juga barisan panel pemikir, moderator, penilai-penilai pembentangan, penilai-penilai posters kita, penaja-penaja kita, saya juga dimaklumkan, kita ada dapat beberapa penajaan. Dan yang paling utama adalah rakan-rakan Maskum. Tepukanlah untuk Maskum. Okey, dan juga maklum juga yang telah memberi buah fikiran sehingga akhirnya kita boleh melabuhkan tirai kita pada hari ini untuk Sigma 2026. Dan juga tahniah kepada semua para peserta, pemimpin-pemimpin mahasiswa, satu tepukan untuk anda. Okey, yang telah berjaya untuk stay sampai hari ini dan penuh semangat, tidak kosong dewan sebenarnya, dan kami doakan segala ilmu, segala pengalaman yang telah anda perolehi melalui simposium 2026 ini sesuatu yang memberi manfaat kepada anda untuk menjadi bakal-bakal pemimpin masa depan yang mantap. Okey, sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berusaha, pengerusi Majlis Kesukarelawanan Universiti Malaysia, Maskum. Yang berbahagia Datuk hadirin sekalian, atur cara majlis pada petang ini akan diteruskan dengan mempersilakan yang berusaha Encik Hirman Awang, Pengarah Bahagian Hal Ehwal Pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang saya kasihi kekanda saya yang berbahagia Profesor Datuk Teknologi Dr. Zaliman Sauli, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis. Satu tepukan untuk Datuk. Saya masih ingat semangat dan aura
Datuk Zaliman ketika dia menjadi TNC HEPA UMK. Dan semangat itu jugalah saya pada ketika itu masih berstatus pegawai yang junior, melihat bagaimana pembentukan karakter seorang pemimpin yang sangat down to earth. Dan di kesempatan ini saya nak merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan semula sebagai Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis. Tahniah Datuk. You deserve it. Dan UNIMAP beruntung mempunyai Naib Chancellor seperti Datuk. Seterusnya, saya juga tidak kurang hormat saya kepada kekanda saya yang berusia Profesor Dr. Rahman Nordin, pengerusi Majlis Kesukarelawanan Universiti Awam Malaysia Maskum, merangkap timbalan Naib Chancellor HEPA UMS. Satu tepukan untuk Prof. Rahman. UMS support sikit. Pastinya satu susuk yang sentiasa menyokong dan tidak pernah berkata tidak kepada kami di BHAP Jabatan Pendidikan Tinggi KPT. Apabila saya kata kepada beliau sebagai pengerusi Maskum, dalam mesyuarat Maskum, dah sampai masanya untuk kita melihat sejauh mana kesan dan impak agenda pemerkasaan mahasiswa, sejauh mana ketersediaan pemimpin mahasiswa apabila kita telah bagi ruang dan autonomi kepada mereka. Adakah mereka berada di landasan yang betul? Kita perlu lihat dan nilai. Dan saya cadangkan untuk kita anjurkan simposium ini tanpa saya perlu terangkan. Prof. Rahman kata, yes, kami anjurkan. Tahniah kepada pasukan Maskum. Pastinya pelbagai permintaan datang daripada BHAP JPT. Dan permintaan itu tidak akan berhenti lagi. Dan tidak akan berhenti untuk selamanya. InsyaAllah. Seterusnya, saya juga mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan TNC HEPA yang lain. Terutamanya kekanda saya juga, Profesor Mustafa Al-Bakri, timbalan Naib Chancellor HEPA UNIMAP, merangkap pengerusi Majlis Perumahan Universiti Awam Malaysia MAPUM dan juga pengerusi Majlis Pengetua MAPENA Universiti Awam. Memang dia banyak dia punya jawatan dia. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kerana apabila Prof. Rahman tanya saya di mana nak buat simposium ini, saya tak perlu fikir banyak kali. Saya terus kata UNIMAP. Kerana saya percaya UNIMAP akan sentiasa menyokong agenda pemerkasaan mahasiswa. Daripada Naib Chancellornya, daripada TNC HEPA-nya, daripada ketua pentadbirnya dan semua pengarah-pengarah di HEPA dan pegawai-pegawai di HEPA, saya percaya kalau ada satu universiti yang boleh jadi role model untuk pembangunan dan pemerkasaan mahasiswa, titik itu bermula di UNIMAP. Dah boleh tidur dah malam ni. Dan saya juga mengalukan kehadiran kekanda saya, Prof. Dr. Sazili, timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM. Dan sama juga ucapan tahniah di atas pelantikan semula Prof. Kami di HEPA masih memerlukan dan menghargai Prof. Untuk makluman mahasiswa semua, Prof. Sazili ni dia TNC HEPA yang paling ramai pelajar.
jumlah pelajar di UiTM seramai 180,000 orang. Mana pelajar-pelajar UiTM? Dan saya faham sekiranya sedikit kelewatan berlaku di UiTM kerana jumlah pelajarnya ramai. Namun saya nak ambil kesempatan ini, walaupun UiTM agak terpisah daripada AUKU, UiTM tetap menjunjung agenda pemerkasaan. Dan tahniah saya ucapkan Prof di atas kepimpinan dan keberanian Prof. Pilihan raya kampus sepenuhnya oleh pelajar telah berlaku di semua kampus UiTM. Satu perkara yang sangat sulit dan sukar untuk dijalankan pada ketika saya mula-mula melontarkan idea tersebut kepada Prof Sazili. Tapi pengalaman, kebijaksanaan beliau dalam mengaturkan strategi di UiTM berjaya membuahkan hasil. Terima kasih Prof. Seterusnya saya juga mengalukan kehadiran kekanda saya juga Profesor Madya Dr. Bakti, Timbalan Naib Chancellor HEPA UUM, jiran UNIMAP. Walaupun baru menyertai kita di keluarga HEPA, Dr. Bakti menunjukkan komitmen beliau berada di sini dengan kita pada petang ini. Dan di atas kehadiran beliau itu memberikan saya sedikit keyakinan bahawa Sigma 2027 akan diterajui oleh maklum. Tempat lahirnya majlis yang melahirkan agenda pemerkasaan mahasiswa. Dan mungkin tertanya-tanya di manakah universiti yang akan menganjurkan Sigma pada tahun 2027? Universiti mana? Kalau dalam parlimen dia ukur sokongan mengikut sorakan. Kalau saya sebut universiti ini, kalau setuju, semua cakap setuju. Belum sebut. UMS. Belum. Tak ada orang setuju. UPSI. Belum setuju. UMPSA. Belum setuju. Jadi saya akan umumkan universiti tuan rumah untuk Sigma 2027 di hujung ucapan saya nanti. Seterusnya Profesor Syukri, terima kasih kerana turut hadir. Saya hargai kehadiran Profesor Syukri. Dan rakan-rakan strategik Sigma 2026, kita ada wakil daripada RHB, kita ada wakil daripada ASMB, kita ada wakil daripada siswa AI dan semua rakan-rakan ketua pentadbir HEPA yang dapat hadir bersama kita. Terima kasih banyak. Dan tidak lain, tidak bukan semua pemimpin mahasiswa Universiti Awam dan JLU. Terima kasih kerana berada di sini. Ramai tanya saya kenapa dalam Sigma tidak ada slot khusus untuk pengarah bahagian hal ehwal pelajar. Jadi saya ingin bagi jawapan. Agenda pemerkasaan yang dibawa oleh BHAP sebenarnya obornya kini telah bertukar tangan. Obornya bukan lagi kepada pengarah bahagian hal ehwal pelajar JPT. Obornya sekarang
ada pada semua timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Obornya sekarang ada di tangan semua ketua pentadbir HEPA. Obornya juga dinyalakan pada semua pemimpin pelajar di Universiti Awam dan juga JLU. Tidak lagi sosok pengarah bahagian Hal Ehwal Pelajar JPT. Zaman tersebut untuk kita memulakan agenda ini, saya kira selesai. Dan kalau pengarah Hal Ehwal Pelajar JPT masih perlu berdiri dan meyakinkan bahawa agenda pemerkasaan ini suatu yang penting, maka kita perlu risau kerana ia belum sepenuhnya meresapi jiwa-jiwa dalam Hal Ehwal Pelajar di Universiti Awam. Dan Sigma 2027 membuktikan bahawa kita telah sampai ke titik tersebut. Titik di mana agenda pemerkasaan ini dipamerkan, ditonjolkan secara terbuka, secara berstruktur, dan di akhirnya nanti semua amalan terbaik di bawah agenda pemerkasaan ini akan dibukukan dan akan menjadi rujukan kepada semua pimpinan mahasiswa yang akan datang ataupun yang berada di hadapan saya. Pada ketika kita membawa agenda pemerkasaan fasa 1 di mana AUKU masih tidak dipinda, dengan tekad yang ada pada Hal Ehwal Pelajar, saya petik kata-kata Prof. Rahman, di dalam mesyuarat bersama timbalan Naib Chancellor, saya merayu dan memujuk semua timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar mewakilkan kuasa mereka kepada mahasiswa. Dan di atas kepercayaan tersebut, semua timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar bersetuju untuk memberikan kuasa mereka kepada mahasiswa. Terutamanya dalam literasi politik di kampus. Penubuhan jawatan kuasa pilihan raya kampus sebagai contoh. Kuasa mutlak dan sepenuhnya kuasa Naib Chancellor. Namun, demi untuk mengubah landscape pembangunan pelajar, Naib Chancellor dan timbalan Naib Chancellor bersetuju untuk memberi kuasa tersebut kepada mahasiswa. Dan keputusan itu tidak salah. Hari ini kita dapat lihat JPRK kampus menjalankan pilihan raya kampus pemilihan MPP dengan baik. Betul atau tidak? Malah di beberapa universiti seperti UTM sebagai contoh, UMS sebagai contoh, UTM sebagai contoh, keputusan ataupun rekod keluar mengundi meningkat. Ada yang daripada 60% meningkat kepada 80%. Di UNIMAS sebagai contoh, hampir 90%. Tahniah saya ucapkan. Jadi, Datuk Zaliman, Prof. Mus, Prof. Zazili, Prof. Rahman, Prof. Bersama dia Dr. Bakti, terima kasih saya ucapkan kerana beri kepercayaan ini. Seterusnya, masuk agenda pemerkasaan fasa 2 selepas ataupun melalui pindaan AUKU 2024. Di mana pengalaman peribadi kalau boleh saya kongsi sedikit, ya, Datuk Zack, saya kongsi sedikit. Saya berhadapan dengan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi pada ketika itu. Satu soalan yang dia ajukan kepada saya, apa lagi yang kita perlu buat untuk mahasiswa?
Saya ceritakan fasa 1 apa yang kita dah buat. Namun saya bagi tahu Yang Berhormat Menteri, masih ada satu perkara kalau kita tidak ubah dan tidak bagi pemimpin mahasiswa, rakyat Malaysia, bakal pemimpin Malaysia untuk tempoh 50 tahun lagi tidak akan berubah. Akan kekal seperti sekarang. Dia tanya apa? Saya kata, if we want a developed nation in the next 10 years or 20 years, we need to allow them to manage their finances. Kerana kunci kemajuan sesebuah komuniti, kemajuan sesebuah tamadun adalah kepada ekonomi. Dan kunci sebuah ekonomi adalah kemahiran menguruskan kewangan. Pemimpin pelajar perlu didedahkan kemahiran ini dengan lebih awal. Dan di atas sebab itulah kerajaan pada tahun 2023 bersetuju untuk meminda AUKU membenarkan MPP menguruskan kewangan mereka sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada semua Timbalan Naib Chancellor. Dan hari ini, selepas 2 tahun, kita mula lihat kesan dan impak. Projek-projek yang tersenarai di belakang makin hebat. Inisiatif kebajikan yang dahulunya dimainkan oleh HCP, kini turut dilakukan oleh MPP sebagai rakan strategik HCP. HCP mempunyai enjin kedua sekarang. Kalau dulu enjin HCP hanya pegawai-pegawai HCP dan staf HCP sahaja, sekarang ini HCP dan universiti mempunyai enjin kedua yang dipacu oleh MPP dan semua pemimpin pelajar di universiti. Dan kita perlu pastikan enjin ini tidak mati. Kita perlu pastikan enjin ini akan sentiasa bergerak dan beroperasi. Dan suka saya nyatakan agenda pemerkasaan tidak akan berhenti di sini. Akan terus dinyalakan, akan terus disemarakkan dalam pelbagai ruang dan bidang hal ehwal pelajar. Akhir sekali, yang berbahagia Datuk Zack, Prof Mus, Prof Rahman, Prof Sazili, Prof Bakti, saya menyeru agar kita teruskan agenda pemerkasaan ini kerana saya percaya Malaysia perlukan pemimpin-pemimpin yang berinovasi, pemimpin-pemimpin yang berdaya saing, dan saya juga percaya bahawa muka-muka pemimpin masa kini dan hadapan yang berada di hadapan kita, mereka boleh laksanakannya. Betul atau tidak? Mereka hanya perlukan kepercayaan sahaja. Mereka tidak akan rosakkan kepercayaan tersebut. Kerana sehingga sekarang, kami di kementerian masih belum terima laporan sebarang penyalahgunaan dana ataupun perkara-perkara yang tidak baik yang kita buat di bawah agenda pemerkasaan. Jadi saya percaya atas prinsip itulah mahasiswa-mahasiswa di Universiti Awam sebenarnya telah bersedia untuk memegang tanggungjawab yang lebih besar untuk menguruskan perkara-perkara yang lebih besar di kampus. Bukan sekadar menganjurkan program ataupun projek sahaja. Jadi, seperti yang saya nyatakan tadi, sekarang masuklah kepada pengumuman siapa tuan rumah Sigma 2027. Setuju atau tidak kita ke Borneo? Setuju atau tidak kita ke Borneo? Sempena perubahan kepengurusian
Majlis Latihan dan Kepimpinan Maklum untuk pengal berikutnya di Unimas, kita akan laksanakan Sigma 2027 di Universiti Malaysia Sarawak. Jumpa anda di Unimas, dan pastinya dalam Sigma 2007 kita akan pelbagaikan acara. Saya dah bagi tahu CEO YPS dan CEO YPS dah bersetuju untuk dalam Sigma 2027 nanti akan ada pitching perdana untuk grant nilai dia tidak kurang 50,000 bagi sesebuah universiti, dan ia akan dilaksanakan di Unimas pada tahun 2027. Jadi selamat maju jaya saya ucapkan kepada Maklum di bawah kepimpinan Profesor Al-Khalid, Prof aku kita nanti, dan semoga rakan-rakan Maskum dapat menurunkan ilmu penganjuran Sigma kepada rakan-rakan di Maklum. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekali lagi saya rakamkan ucapan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Zaliman di atas sokongan yang diberikan terhadap Sigma 2026. Saya mewakili Jabatan Pendidikan Tinggi sangat menghargainya. Semua rakan-rakan TNC yang hadir dan TNC yang menyokong Sigma 2026, rakan-rakan strategik, pegawai-pegawai Maskun dan Maklum, Ketua Pentadbir HEPA, dan yang paling penting anda, pemimpin masa kini dan masa depan Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, pengarah bahagian hal ehwal pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi atas ucapan sebentar tadi. Bala yang berbahagia Datuk, hadirin sekalian, mekar seroja di Taman Seri harum mewangi di waktu pagi. Dengan tekad menyulam visi, majlis dirasmi penuh bererti. Tibalah kini ucapan perasmian Sigma 2026. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Profesor Teknologis Dr. Zaliman Sauli, Naib Chancellor UNIMAP untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Simposium Agenda Pemerkasaan Mahasiswa Kebangsaan Sigma 2026. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Azmer pengacara kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu, keikhlasan, kecemerlangan UNIMAP, dan salam Malaysia Madani, salam Sigma 2026. Senyap ni. Tadi masa Cik Hirman tu apa ni, semangat ni, bising ni. Dia HEPA ni selalunya mesti hewak sikit lah. Rancak. Yang berusaha, saya nak panggil apa ni? Tadi Cik Hirman dah panggil ke kanda kat saya. Saya ingat nak panggil dia ke kanda. Tapi dia pandai, dia bubuh dulu kan. So nampaklah saya ni senior sikit. Yang berusaha adinda saya Encik Hirman bin Awang, pengarah Hak Ehwal Pelajar, bahagian Hak Ehwal Pelajar ataupun BHAP, Jabatan Pendidikan Tinggi, seorang orang muda yang mempunyai semangat yang kuat dalam pembangunan, pembinaan mahasiswa-mahasiswi di seluruh IPT, IPTA dalam negara kita. Kita bagi tepukan yang gemuruh kepada Encik Hirman di atas kelapangan kesudian beliau berada di UNIMAP setelah 2 hari, 2 hari campur esok 3 hari.
Dah 3 hari sebenarnya beliau berkampung di sini. Terima kasih Cik Irman. Dan sahabat saya lama ni, Profesor Dr. Rahman, pengurusi Majlis Sukarelawan Universiti Awam ataupun Maskum dan juga TNC HEPA Universiti mana ya? Tak jawab ni. UMS. Kita bagi tepukan yang gemuruh kepada Prof. Dr. Rahman ni. Beliau bersama saya dulu masa kita muda-muda dulu. Prof. Rahman, duk jaga student macam-macam kokil lah, kokom lah, berbagai-bagai aktiviti pada ketika itu. Seterusnya, Profesor Dr. Mustafa Abdullah Abakri, orang kuat HEPA UNIMAP, TNC HEPA UNIMAP. Kita bagi tepukan yang gemuruh kepada TNC HEPA bersama dengan tim beliau yang telah berusaha menjayakan program Sigma selama 2 hari ini. Sekali lagi tepukan yang gemuruh kepada rakan-rakan yang tadi pun Prof. Rahman cakap Dr. Saf, Dr. Saf dan rakan-rakan lagi yang berada di Jabatan HEPA. Seterusnya rakan-rakan TTNC yang lain, Prof. Zazili, Prof. Bakti daripada UUM, tahniah di atas pelantikan semula dan pelantikan baru TNC HEPA UUM. Saudara, ini lagi orang muda. Saudara Muhammad Irfan Muhammad Fauzi, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan. Kita bagi tepukan yang gemuruh kepada saudara Irfan yang telah terpilih. Bangun, tengok tu, handsome orang dia. Rakan-rakan strategik, penaja-penaja yang turut hadir pada hari ini, pegawai-pegawai HEPA dan seterusnya yang saya kasihi adalah barisan Majlis Perwakilan Pelajar, persatuan-persatuan, klub-klub yang menyertai program Sigma 2026. Kita bagi satu tepukan yang gemuruh kepada semua peserta Sigma 2026. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya jua dapat kita bersama-sama pada petang yang begitu indah ini. Kalau di Perlis ini ada hari pagi panas, petang hujan, pada pagi tadi hujan, petang ni pula panas. Cuaca yang tidak menentu ini dapat saudara-saudari, anak-anak, pelajar semua masih lagi bersemangat bagi kita menyempurnakan majlis perasmian penutup Simposium Agenda Permekasaan Mahasiswa Kebangsaan 2026 atau Sigma 2026 ini. Saya percaya sebagai tuan rumah, saya ingin merakamkan banyak terima kasih di atas kepercayaan bahagian ataupun BHAP, hal ehwal pelajar, hal ehwal mahasiswa, GPT yang telah memberi kepercayaan kepada UNIMAP melalui Jabatan Hal Ehwal Pelajarnya untuk menganjurkan program Sigma yang pertama pada tahun ini. So, terima kasih lagi sekali kepada Encik Herman, BHAP dan JPT serta KPT ini. Rakan-rakan semua, bila masuk tadi, saya terasa auranya begitu bersemangat sekali dengan sambutan ini. Sebab saya ini memang rapat dengan pelajar. Tadi Cik Irman bagi tahu, saya pernah juga sebelum menjadi Naib Chancellor UNIMAP ini, pernah menjadi TNC HEPA di Universiti Malaysia Kelantan. Alumni itu support. UMK selama 3 tahun. Di situlah
Saya lihat betapa pentingnya untuk kita universiti ini memperkasakan mahasiswa sebagai pemimpin masa depan. Orang yang seperti saya ni yang kat depan-depan ni mungkin 3-4 tahun lagi, 5 tahun lagi akan keluar daripada sistem. Dan andalah, saudara-saudarilah yang akan menjadi pemimpin, yang akan menggantikan kita sebagai sama ada di universiti, di industri ataupun di mana-mana sektor pekerjaan dalam negara kita. Sebab itulah saya percaya agenda permekasaan ataupun forum yang telah diadakan ini memberi satu impak yang besar. Saya tidak mahu ulas, tadi Prof. Rahman rakan saya telah sungguh begitu teliti, begitu padat sekali isi kandungan yang telah direncanakan, dapatan hasil daripada forum, perbincangan-perbincangan yang telah saudara dan saudari kupas, saudara dan saudari ilhamkan, saudara dan saudari sebagai mahasiswa, sebagai pemimpin yang telah merencanakan apakah tujuan, hala tuju mahasiswa di universiti. Tak kiralah di UNIMAP, di UMS, UNIZA dan sebagainya. So itulah yang kita hasratkan. Seperti mana tadi pengarah BHAP bagi tahu, ianya bukan sahaja terletak, tidak lagi terletak di BHAP. Telah diturunkan kepada TNC dan kemudian diturunkan kepada mahasiswa-mahasiswa sendiri untuk pemerkasaan ini. Sebab itulah di semua universiti kita telah menurunkan tanggungjawab itu. Kita nakkan pemimpin-pemimpin pelajar ini mempunyai sikap, mempunyai rasa tanggungjawab, accountability dalam melaksanakan program-program. Itulah yang kita hendakkan. So dia rasa bila kita dapat bagi saja keuangan, itu merupakan satu yang penting bagi kita. Macam mana kita nak jaga amanah itu? Bagaimana kita nak jaga integriti ini bila sumber keuangan dijaga oleh pelajar? Ini adalah merupakan latihan kepada anak-anak semua. Sebab kita tidak mahu berlaku salah guna kuasa, penyelewengan, tak kiralah besar ataupun kecil. Kita tengok hari-hari dalam media, sama ada berita dan sebagainya, SPRM, MACC ini cukup orang tu cukup ini kerana kesalahan penyalahgunaan kuasa berkaitan dengan keuangan. Jadi kita nakkan bermula daripada peringkat siswa lagi. Mereka telah mempunyai disiplin yang cukup, rasa tanggungjawab, rasa ada integriti dalam menguruskan segala aktiviti yang diperlukan. Dan saya percaya pihak KPT sentiasa melihat perkara ini satu yang amat penting dalam pembentukan mahasiswa. Dan yang terkini 2-3 hari lepas kita tengok ada cadangan-cadangan, bukan cadangan lah, memang cadangan untuk pemansuhan AUKU dan sebagainya. InsyaAllah perkara itu akan berlaku. Walau bagaimanapun, kita perlu ada satu sistem, satu peraturan, satu kaedah ataupun apa saja yang kita nak namakan, sama ada akta ataupun peraturan dan sebagainya. Kerana dalam kehidupan kita ini, kita tidak boleh lari daripada peraturan. Bermula sekecil-kecil di rumah, dalam agama kita sendiri pun ada peraturan-peraturan. Apatah lagi dalam sebuah organisasi seperti universiti yang begitu besar ini. Dah ada berapa juta pelajar-pelajar. Sudah tentulah kita perlu mempunyai peraturan sebagai satu guideline ataupun panduan kepada kita supaya kita tidak lari daripada asas yang sebenarnya. Sebagai contohnya dalam agama kita lah, agama Islam ni telah dikatakan kena sembahyang, kena puasa dan sebagainya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh itu dan tidak boleh ini. Begitulah juga akta yang ada ini bukannya untuk mengongkong mahasiswa, tetapi untuk memperkasakan lagi mahasiswa. Kebebasan itu telah diberikan kepada mahasiswa untuk menjalankan aktiviti-aktiviti mereka sendiri. Jadi saya percaya
program ini amat tepat sekali. Dan saya perlu memberikan ucapan tahniah dan syabas kepada BHAP utamanya yang telah mengusulkan perkara ini dan juga kepada TNC HEPA yang bersepakat untuk menjayakan program ini berjalan dengan lancar, dan insya-Allah perkara ini juga hasil daripada dapatan ini akan dijadikan satu model ataupun mungkin buku dan sebagainya sebagai rujukan kepada pemimpin-pemimpin pelajar masa hadapan. Kerana saudara-saudari juga 3-4 tahun akan keluar daripada universiti. Sudah tentulah adik-adik yang lain pula yang akan masuk, jadi mereka akan menggunakan hasil yang saudara dan saudari fokus kupas hari ini untuk membentuk pemimpin-pemimpin masa hadapan. Dan saya tidak mau panjangkan lagi, saya percaya inilah yang kita hasratkan untuk melahirkan pemimpin pelajar yang resilient, yang mempunyai daya tahan, yang bercakap berkenaan dengan sesuatu perkara ini perlulah mempunyai fakta. Perlu mempunyai fakta, perlu mempunyai facts and figures. Tidak membuat persepsi yang boleh menggusarkan masyarakat secara umum. Dalam dunia yang hari ini, AI, media sosial yang berbagai-bagai ini, mudah saja kita cari maklumat-maklumat. Tetapi apabila kita mendapat maklumat itu, ini saya kena tekankan ini amat pentinglah. Tak kiralah mahasiswa daripada universiti mana pun berkenaan dengan media sosial ini. Penggunaan media sosial. Gunakanlah media sosial ini untuk kita mengebahkan perkara-perkara yang positif. Sebagai pemimpin pelajar, kita perlu melihat kepada fakta, kepada facts and figures. Bukan kita membuat andaian ataupun persepsi yang boleh menggusarkan masyarakat, yang boleh membimbangkan ibu bapa kita, yang boleh orang kata memberi persepsi yang tidak baik oleh pemain-pemain industri. Oh, nanti dia akan tengok, oh macam inikah nilai siswa-siswi di universiti yang akan bekerja nanti. So, kita nakkan aura yang positif daripada pemimpin-pemimpin pelajar. Alhamdulillah, di pihak KPT, kalau ikutkan daripada kajian pasaran pekerjaan, almost semua universiti dah 90% lebih pelajar-pelajar mendapat pekerjaan ataupun GE, Graduate Employability, lebih daripada 90% dalam tempoh 6 bulan mereka bekerja. Kita bagi tepukan yang gemuruh kepada semua rakan-rakan kita. Kerana ini adalah merupakan kepercayaan pihak majikan kepada graduan-graduan, kepada saudara dan saudari. Jadi, janganlah kita menjadi kumpulan yang menurunkan kepercayaan pihak industri, pihak majikan untuk mengambil graduan siswa-siswi bekerja nanti. Itu yang penting. Saudara-saudari, saya percaya telah banyak perkara yang diperkatakan tadi dalam tempoh 2 hari di sini. Saya tengok juga poster-poster begitu menarik sekali. Yang inilah yang kita hendakkan. Kita hendakkan saudara bukan saja cemerlang dalam akademik, tetapi mempunyai keterampilan dalam kepimpinan, dalam kita berbincang secara berhemah, berbincang secara beradab, berbincang secara menggunakan akal fikiran yang waras, tidak menggunakan emosi ataupun persepsi semata-mata. Saya percaya program Sigma 2026 ini yang telah memberikan impak yang cukup besar dan insya-Allah akan digunakan sebaik mungkin dapatan-dapatan seperti mana yang disampaikan oleh Prof. Rahman tadi. Saya juga mendoakan saudara-saudari yang akan pulang ke kampung halaman nanti, ada cuti lagi kan? Belum masuk lagi ke semester baru, 2 minggu lagi. Sampaikan salam kepada keluarga, ibu bapa.
Dan pulanglah dengan selamat. Gunakanlah masa yang ada di Perlis ini. Sehari dua lagi mungkin yang tidak balik katanya esok ada RNR ataupun sightseeing di sekitar Perlis ini. Boleh pergi melawat di Padang Besar, Gua Kelam dan mana-mana saja tempat-tempat yang menarik di negeri Perlis ini. Cuma saya nak ingatkan satu saja tadi Prof Rahman awal-awal bagi pantung ke Madah tadi itu, dia kata kat negeri Perlis ini ladang tebu. Jangan pergi cari pula. Ladang tebu dah tak ada dah. Dia memang tebu tu manis, tapi yang ada sekarang ini bukan ladang tebu tetapi ladang harum manis. Dah tukar dah. Ladang tebu dah jadi ladang harum manis. So, rakan-rakan semua, terima kasih lagi sekali di atas kelapangan masa dapat bersama-sama di UNIMAP pada petang ini. Segala kekurangan mohon dimaafkan dan insya-Allah saya akan sentiasa memberi support dalam program-program permekasaan mahasiswa ini. Akhir kalam, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya merasmikan penutupan simposium agenda permekasaan mahasiswa kebangsaan 2026. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Naib Chancellor atas ucapan perasmian sebentar tadi. Mohon yang berbahagia Datuk kekal di pentas bagi menyempurnakan simbolik perasmian Sigma 2026 dan majlis mempersilakan Div-Div kehormat untuk turut berada di pentas. Acara akan diteruskan dengan simbolik Sigma 2026. Kita persilakan yang berbahagia Datuk dan juga Div-Div kehormat untuk berada di tengah pentas terlebih dahulu untuk kita sempurnakan simbolik perasmian Sigma 2026 terlebih dahulu. Hadirin sekalian, sepanjang Sigma 2026 kita telah berkongsi idea, pengalaman dan amalan terbaik. Namun Sigma bukan sekadar tempat untuk kita berkongsi. Apa yang kita pelajari di sini perlu dibawa pulang, dikembangkan dan diterjemahkan kepada tindakan. Setiap idea membuka ruang kepada perkongsian, setiap perkongsian melahirkan pembelajaran dan setiap pembelajaran perlu diterjemahkan kepada tindakan yang memberi impak. Bagi bersama-sama dalam simbolik perasmian ini, hadirin dipohon untuk berdiri bersama dan menyediakan bersama Sigma flag masing-masing. Pada petang ini kita satukan aspirasi dan komitmen mahasiswa daripada seluruh Malaysia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kiraan dibuat, kita mohon bersama yang berbahagia Datuk, Div-Div kehormat dan seluruh peserta mengangkat Sigma flag secara serentak dengan menyebut Sigma dengan penuh semangat. Jadi saya akan mulakan tuan-tuan dan puan-puan simbolik perasmian Sigma 2026 dalam kiraan 3, 2, 1, Sigma! Baiklah, maka dengan ini simposium agenda pemerkasaan mahasiswa kebangsaan Sigma 2026 secara rasminya dilancarkan. Hadirin dipersilakan duduk dan kita akan teruskan dengan pelancaran berikutnya, iaitu kita akan teruskan dengan pelancaran buku Kemenjadian Mahasiswa. Hadirin sekalian, daripada aspirasi yang kita satukan, lahirlah ilmu yang perlu dirakam, dikongsi dan diwariskan. Kini, kita abadikan sebahagian daripada perjalanan kemenjadian mahasiswa melalui sebuah naskah yang menghimpunkan amalan terbaik pendidikan tinggi. Bersama di pentas utama yang berusaha Dr. Wan Safura Wan Osman, Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Pelajar UNIMAP. Bagi menyempurnakan pelancaran ini, yang berbahagia Datuk dipersilakan untuk bersama-sama menyentuh mirror ball bagi memulakan simbolik pelancaran buku Kemenjadian Mahasiswa
memanusiakan manusia dalam ekosistem pendidikan tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya dalam kiraan 3, 2, 1. Majlis mempersilakan berbagai Naib Chancellor untuk sama-sama dengan buku Kemenjadian Mahasiswa memanusiakan manusia dalam ekosistem pendidikan tinggi. Maka hadirin sekalian, secara rasminya buku ini dilancarkan dan sama-sama kita tumpukan perhatian ke skrin utama. Tepukan yang lebih gemuruh, Kemenjadian Mahasiswa Memanusiakan Manusia. Terima kasih yang berbahagia Datuk atas pelancaran buku ini. Terima kasih diucapkan kepada Div-Div kehormat dan mohon yang berbahagia Naib Chancellor yang berusaha pengarah bahagian hal ehwal pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi dan yang berusaha pengurusi Maskum untuk terus kekal di pentas bagi atur cara berikutnya. Dipersilakan. Malah kini kita akan teruskan ke penyampaian Anugerah Sigma 2026. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan siapakah yang bakal dinobatkan sebagai penerima anugerah pada petang ini? Baiklah, anugerah akan dimulakan terlebih dahulu dengan kategori Refleksi Amalan HEPA. Bagi menerima anugerah ini, saya persilakan wakil untuk tampil ke pentas menerima anugerah. Kita mulakan dengan anugerah amalan berimpak. Dipersilakan ke pentas dari Universiti Malaysia Terengganu, UMT. Transformasi kepimpinan mahasiswa melalui model proses bakar dan KAMSIS UMT. Seterusnya, anugerah perspektif inovatif. Dipersilakan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dari akar tempatan kecapaian global. Pengalaman UIAM memperkasa kesukarelawanan pendidikan pelajar. Dan anugerah refleksi cemerlang. Dipersilakan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Simulasi pilihan raya kampus membina literasi politik dan kematangan demokrasi mahasiswa IIUM Gombak. Tahniah diucapkan. Kita teruskan kepada kategori berikutnya, pembentangan poster. Akan dimulakan dengan kluster inovasi dan transformasi. Gangsa menjadi milik Universiti Malaysia Terengganu
Gerakan mahasiswa dalam pilihan raya kampus memacu demokrasi, membina kepimpinan. Dipersilakan wakil untuk berada di pentas untuk menerima anugerah. Seterusnya bagi perak dimenangi oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris Cross Cultural Immersion Ulul Albab Journey of Minds. Dan penerima pingat emas bagi kluster inovasi dan transformasi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM SDG Game On, pembelajaran pengaturcaraan dan kelestarian melalui Minecraft Education Edition. Seterusnya kita ke kluster impak dan kelestarian. Pingat Gangsa menjadi milik Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA. Fertile Future, transformasi sistem makanan kepada baja organik melalui inisiatif Kompos Campus bagi menyokong kelestarian UMPSA. Seterusnya, pingat perak dimenangi oleh Universiti Putra Malaysia UPM, inisiatif Edible Garden bagi memperkukuh kebajikan dan jaminan makanan mahasiswa. Dan pingat emas kluster impak dan kelestarian menjadi milik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Green Prom, kerangka tadbir urus kecerdasan buatan dan etika digital kendalian mahasiswa. Baiklah, seterusnya kita ke kluster kolaborasi strategik dan jaringan. Dan hanya pingat emas yang akan diumumkan. Pingat emas dimenangi oleh Universiti Sains Malaysia USM. Jelajah Parlimen dan lawatan penanda arasan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia MPP USM. Baik, kita teruskan kepada kluster berikutnya. Pembangunan mahasiswa holistik. Pingat Gangsa
disandang oleh Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Bengkel Memperkasa Sukarelawan Universiti Awam Malaysia dalam khidmat komuniti mampan. Seterusnya kita beralih ke kluster literasi politik PRK, menjadi milik Universiti Teknikal Malaysia Melaka. UTM Festival Tuah Teja memilih model literasi politik mahasiswa berasaskan demokrasi kampus. Berikutnya kita ke kebajikan dan kesejahteraan mahasiswa, menjadi milik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Taj Turid Pemerkasaan Mahasiswa melalui pembelajaran Braille dan pembangunan bahan tekstil inklusif berteraskan nilai madani. Dan bagi kluster aktiviti pelajar dan pembangunan holistik, menjadi milik Universiti Malaysia Sabah Roots Model Living Lab kepimpinan untuk pemerkasaan holistik mahasiswa. Baik, kita ada satu lagi anugerah keseluruhan. Kita minta kekal di pentas. Baik, anda sudah bersedia untuk mendengarkan juara ataupun johan keseluruhan bagi pembentangan lisan. Jadi pemenangnya kita persilakan semua ahli untuk berada di pentas setelah diumumkan. Hadirin sekalian, di antara UPSI, UTM, UIAM, IIUM dan UMS, kita umumkan anugerah keseluruhan pembentangan lisan menjadi milik universiti yang membawa tajuk MPP Incorporate, model perencanaan ke arah autonomi kewangan mahasiswa melalui Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Baik, kita jemput semua pemenang untuk bergambar bersama Yang Berbahagia Naib Chancellor dan Div kehormat di tengah pentas. Dipersilakan
kepada pemenang-pemenang bagi kategori refleksi amalan HEPA, pembentangan poster khas dan juga pembentangan lisan. Dipersilakan untuk bergambar. Kita raikan bersama kecemerlangan mereka di pentas Universiti Malaysia Perlis untuk tahun 2026. Inilah wajah-wajah keceriaan, wajah-wajah yang membanggakan universiti masing-masing. Jadi kita harapkan kecemerlangan ini berterusan untuk penganjuran Sigma yang akan datang. Pastinya seluruh warga universiti masing-masing berbangga dengan kejayaan yang dibawakan oleh mereka pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan yang gemuruh kepada semua pemenang Sigma 2026 yang berbagai datuk dan difilip kehormat. Kita mohon kekal seketika di pentas utama dan kita akan teruskan sebagai tanda penghargaan atas sokongan dan sumbangan terhadap kejayaan Sigma 2026. Majlis akan diteruskan dengan penyampaian cenderamata. Terima kasih terlebih dahulu kita ucapkan kepada semua pemenang-pemenang dari universiti-universiti yang bertanding dalam Sigma 2026. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan kini untuk berikan tumpuan seketika ke pentas utama ke upacara penyampaian cenderamata. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Pengerusi Maskum untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis. Dipersilakan. Dan cenderamata berikutnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Pengerusi Maskum untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berusaha Pengarah Bahagian Hal Ehwal Pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi. Sekali lagi majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Naib Chancellor dan Diflip Kehormat atas penyempurnaan acara sebentar tadi. Terima kasih. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya penyampaian anugerah sebentar tadi, maka kita sampai ke penghujung Simposium Agenda Pemerkasaan Mahasiswa Kebangsaan Sigma 2026. Selama 2 hari, kita datang daripada universiti yang berbeza, membawa pengalaman yang berbeza dan berkongsi pendekatan yang mungkin berbeza. Namun, kita disatukan dalam satu tujuan untuk memastikan mahasiswa terus diberi ruang, diperkasa dan dipercaya menjadi sebahagian daripada pembentukan masa depan pendidikan tinggi negara. Sigma mungkin berakhir di Dewan Ilmu pada petang ini. Namun, seperti yang kita zahirkan sebentar tadi, Sigma tidak berakhir di sini. Bawa pulang idea, terjemahkan kepada tindakan. Pihak penganjur sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan buat Kementerian Pendidikan Tinggi, Universiti Malaysia Perlis, Maskum, rakan-rakan strategik Sigma 2026, para panel, moderator, juri pembentang, mahasiswa-mahasiswi serta semua institusi yang mengambil bahagian, seluruh jawatan kuasa yang telah bertugas lumus menjayakan Sigma 2026.
Bagi pihak Jawatankuasa Penganjur, kami mohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Kalau tidak kerana Kerawang, tidak mahkota coraknya berseni. Kalau tidak semangat dijulang, takkan Sigma terus berdiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan sekali lagi tepukan yang paling gemuruh untuk Sigma 2026. Dan sebagai penutup, hadirin dimohon untuk sama-sama berdiri bagi kita raikan dan kita nyanyikan bersama lagu Semangat UNIMAP. Visi universiti, visi berintegriti, dinamis bangsa berinteraksi. Visi kita semua membina jiwa minda, sama semangat untuk negara. Visi universiti, visi berintegriti, dinamis bangsa berinteraksi. Visi kita semua membina jiwa minda, sama semangat untuk negara. Misi cemerlang, gemilang, terbilang. Misi cemerlang, gemilang, terbilang. UNIMAP. Baiklah, sebagai kenang-kenangan, kita akan teruskan dengan sesi bergambar bersama dengan yang berbahagia Datuk dan Div Kehormat. Dipersilakan kepada semua peserta untuk rapat ke tengah untuk kita teruskan dengan sesi bergambar. Dan kita akan rakamkan gambar ini daripada atas pentas terus